Okay, hari ni kita akan buat quizzes. Tingkat ini pada atas, yang ni untuk kita buat soalan. Kita boleh login ataupun sign up. Okay, sebab saya dah ada account, saya just login saja. Okay, macam mana kita nak buat quiz? First, kita pergi dekat dashboard. Kita nak create a quiz kat sini. So, kita boleh create, kita boleh ambil ni. Dia ada assessment, presentation, video dan sebagainya. So, saya pilih yang ni. Okay, ini adalah kita punya jenis-jenis lah question type ni. Kita boleh pilih macam soalan ni untuk pilihan. Okay, ini ada betul salah. Ini adalah yang basic punya lah. Kita ada beberapa jenis: basic, interaktif ataupun higher, visual learning, math dan open ended. So saya nak ajar korang first kita ambil yang ni. Kita buat kita punya jawapan. Korang jangan boleh pilih di sini. Sini kita pilih jawapan yang paling betul. Contoh ini. Okay, lepas tu dah siap, kita boleh save question di atas ni pada bahagian kanan. Save. Okay, ini adalah untuk soalan yang berbentuk pilihan lah. So saya nak ajar korang seterusnya soalan untuk pilihan tu betul ataupun salah. Kita buat ini pula. Salah. Sini adalah contoh untuk soalan yang jawapannya adalah pilihan, dua pilihan, itu betul ataupun salah. So sini kita tanda kita punya jawapan dan kita save lagi untuk question. Okay, bila kita dah siap kita punya soalan, kita boleh publish ni, dan kita boleh sini kita rename apa punya tajuk. So tajuk saja ialah peranan guru era digital. Okay, kita boleh grade sekolah, ini subjek apa dan macam-macam lah. So korang kena ni. Okay, untuk publish. Dah siap. So ini adalah link ataupun QR untuk kita share kepada murid-murid. So bila dah ada orang masuk menggunakan link ni, kita boleh start. Okay, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini.